11 dah menikah. Okey, maknanya baru 7 bulan 6 bulan macam tu lah kan. Macam tu Okey. kan. Sebelum masa sebelum tu dia tak jumpa saya sebab masa saya dalam iddah saya memang tak buka langsung ruang live apa-apa sekali channel saya memang tak ada on. Okey. Maksudnya saya jaga sangat saya punya tu. Bila habis Pantang larang iddah tu. Pantang larang tu. Bila habis iddah tu baru saya live, barulah saya pergi TV, saya pergi radio. Barulah dia boleh cerita lepas tu. Lepas tu yang ada recording yang lepas raya saya kan. Itu tak raya. Tu masa raya kan? Masa hari raya tu. Seminggu raya. Masa tu saya ingat ada satu stesen TV tempatan lah. Dia jemput Ina dengan anak-anak ni semua 4 orang. Ada Ahmad Adi, ada Salman, ada Firoz, ada Lela, 4 orang. Jadi rancangan tu recording kan, recording dan saya pun tengok. Saya ingat lagi malam tu saya balik. Saya ni sebab untuk put pendengar itu perspektif, so, saya sebenarnya saya ni datang dari, maksudnya saya pernah diuji dengan keruntuhan rumah tangga saya sebelum kan. Jadi maksudnya memang masa tu saya bila benda tu saya memang duda lah kan. Dan bila saya dah diuji macam tu, terus terang lah saya cakap, saya pun cakap kat dia, saya sebenarnya tak pernah terfikir pun saya akan macam menikah lagi kan. Sebab so bila saya dah bercerai tu, saya macam saya tak pernah terfikir lah saya nak cari pasangan ke kan. Saya fokus betul kerja balik kan. Kerja balik. Cumanya ada satu hari tu saya balik kerja dan dia punya recording tu, rakaman tu di airkan di TV tempatan. Ada apa tu? Pukul 9 malam lah macam tu kan. Balik lepas isyak tu, biasa saya kan lepas isyak lah balik rumah. Macam apa tu? Dia melodi ke apa? Tak. TV RTM dia. RTM. Ni lah TV apa? TV tak ingat lah. Selalu ingat, hari ni tak ingat. Tak ingat kan? Kalau tak saya duk cari balik recording tu kan. Bawa RTM lah, bawa RTM. Bawa RTM kan? Okay, so bawa RTM. So dia, saya tengok kan cara tu setengah jam Ustaz. Dan masa tu ada Ina dengan anak-anak dan seorang PU juga, Ustazah. Kan, pencetus rumah Ustazah tu. Dan saya tengok, saya ingat lagi bila balik ke rumah sewa tu, dah ada makanan. Kawan rumah tu masak. Dan bila makan Ustaz sampai kering tangan saya ni, wah. Saya tak boleh alih daripada TV ni kan. Tengok sampai nasi dah habis ni tapi tak nak basuh tangan pun tak hantar pinggan ke sini. Masa tu bekerja di mana? Di KL lah? Masa tu kerja di KL. Okey. Saya base di KL, saya kerja di KL. Tengok sampai saya cakap dekat house. Masa saya tengok diorang ni dengan housemate saya cakap, tunjuk dekat TV tu, aku kenal betul lah ayat saya macam kenal betul lah dengan yang ni, dia orang perempuan ni kan. Sebab dia ingat kan saya cakap dengan PU sebelah hari tu. Sebab Ustazah tu bujang Ustaz. Okey. Cakap kan. Lepas tu dia pergi Kedah Ustaz kata, mau yang mana? Belah kiri ke belah kanan? Alah aku mau yang hak belah kanan ni apa tu kata. Dia tengok hak belah kanan ni latihan dapat buy one free four. Dia kata macam tu kan. Aku mau yang ni lah. Anda betul. Kalau Hali kata belah kiri tu kot. Kata tak ada lah saya kata kan. Kalau zaman aku hak tu dah habis lah kata. Aku mau yang belah kanan ni. Lepas tu dia kata Hali betul lah. Kebetulan Ustaz besok tu saya ada job pergi Johor. Okey. Kebetulan kan. Lepas tu saya ni dah ada habit lah saya. Orang kata nak jadi cerita. Nak jadi cerita kan. Lepas tu saya pun buat melawak dengan housemate saya kata, sebab kami ni ada satu habit yang kalau kami out of the state, bila kami keluar dari daerah, kami akan beritahu lah. Tapi biasanya semua akan nak balik hari yang sama. Just untuk acknowledge ni, bagi tahu, aku pergi Johor ni tau. Balik tak? Balik kan? Balik mana siapa pergi balik hari. Lepas tu saya duk buat macam remind lah. Han doa lah aku jumpa Ina Naim kat Johor tu. Kita melawak je kan? Asalnya melawak dengan kawan gitu ya? Melawak dengan kawan kan gitu kan? Tak tahu nak berjodoh. Sampai dah siap kerja tu balik. Tengah malam tu balik. Lepas tu member pun melawak. Macam mana jumpa tak Ina Naim? Tak jumpa lah, Johor besar kata. Tak apalah. Tapi Ustaz, dia ada benda kan, lepas saya tengok dia dekat TV tu, hari-hari saya duk teringat kat dia. I see. Dia macam dijentik-jentik hati saya macam. Saya cakap, saya pun tanya diri saya, kenapa aku nak kena? Kalau orang muda dulu dia panggil cinta pandang pertama. Cinta pandang pertama kan? Dia macam jadi angau Ustaz. Betul, cinta pandang pertama lagu apa?
Geram dia. Apa? Cuba nyanyi sikit. Ada tak kita tengok meet and greet nanti. Okey. Jadi bila saya hari-hari saya ingat kat dia macam kenapa aku nak kena ingat dia macam kita duduk berlawan dalam hati. Aku ada hutang ke dengan anak ini? Tak ada, tak pernah berurusan kan. Macam tak apalah, perasaan ke esok. Ada pernah kata suami dia ke dulu? Kan ada pernah kata-kata kan. Sampai saya pun minta advice dekat kawan tu. Macam tak ada, kau mana pernah buat benda macam tu. Saya pun check, saya sampai check Twitter saya check Facebook saya tengok ada komen-komen tu, cakap tak ada pula kan. Komen negatif lah, dia kan, rasa kan, dekat awak takutlah kan, kita ni tak nak lah buat benda macam tu. Lepas tu bila teringat, saya cakap tak boleh jadi ni. So, macam hari-hari ni berpegang hati saya ni kan. Berapa lama tu? Dia dah telefon 5 hari je. Oh, 5 hari je. Saya ingat masa tu hari Sabtu kot. Dalam pertengahan bulan 5 tu saya tu aku nak kena DM dia, kontak dia kan. Saya cari ni, cakap macam mana kontak? Kita DM group Facebook dia lah. Cari sosial media kan. Cari Facebook dia. Ada lah Facebook dia, dia aktif juga. Oh, meniaga, jual macam-macam Ustaz. Lepas tu scroll tengok. Dia saat dia tinggalkan nombor phone dia merata. Sebab bisnes kan. Ini peluang baik ni, ambil nombor phone. Masa tu Ina di Kelantan lagi? Tak, tak ada orang. Okey. Kan Tapi tu masih kan, lagi berhubung dengan barang-barang semua masih dekat Kelantan kan. Okey, si. Ina banyak kilang semua dekat Kelantan. Okey. dia punya supplier banyak Daripada Kelantan. Okey. Lepas tu bila dah tu pun saya DM lah. Mula start kita menyamar macam nak beli. Saya ingat lagi Nyamar jadi customer lah. Oh. Dia menyamar jadi customer. Ini baru betul-betul tengok dedah kan ni. Ni rahsia besar Handy ni. Saya menyamar Ustaz nak beli sabun konon. Tapi saya ni Ustaz, saya sangat teknikal. Saya tanya kan, sabun ni ingredient macam mana? Kan buat sendiri ke formula awak? Dia macam saya ingat dia sampai soalan yang keempat tu, dia dah suspect dah. Saya ni macam istilah orang Jawa cakap industrial espionage. Apa tu? Dia macam perisik industri. Okey. Industrial espionage ni. Saya kan bila dia uji kan macam-macam netizen yang negatif. Selalu sangat bila kami berniaga, kadang-kadang kami pernah berniaga dulu, order laksa, order mi kari. Dia kata tolong hantar dekat sekolah sini, kami buat tau. Okey. Tapi bila sampai dah nak hantar tu, sebenarnya dia tak ada. Jadi kami dah pernah rasa Scammer lah Ustaz. scammer. Jadi bila dia tanya soalan bukan-bukan, saya dah biasa dengan benda tu. Saya akan belutik je lah. Dia belutik memang tak. Mula-mula kita layan jugalah. Kita nak berapa sabun, nak sabun, nak berapa, nak ni. Kita bagilah ingredient dan kita bagilah detail produk tu kan. Tapi bila dia tanya banyak sangat, saya cakap ni rasa scammer ni kan. Saya ada lagi Ustaz, WhatsApp tu dia memang yang 3 soalan pertama tu dia jawab. Lepas tu dia delete je Ustaz. Biasa saya tu. Lepas tu bila saya tunggu dia tak balas, saya pun cakap, Ina Naim kau takkan dia nak. Saya cakap dengan hati saya kan, takkan dia nak reply kau. Kan kau siapa kan? Okey tak apalah, saya macam lepas tu saya dekat diri saya kan macam okey kan, dah WhatsApp dah cari nombor, dia tak layan, okey tak apa. Lepas tu macam dia tak habis tau, dia tak boleh settle down macam tu. Macam esok tu bangun dia tu ingat saya macam saya dah tak dia nak buat apa, kenapa kan. Lepas tu saya ingat lagi hari tu hari Jumaat kan, balik daripada subuh tu, dia macam aduh, saya kata kat hati saya sekali dah, please sekali lagi WhatsApp. Kalau hari ni tak ada ke memang tak minta lagi hati saya. Tiba-tiba Ustaz kan, hari tu nak jadi bila saya WhatsApp pagi, masa tu pun dia pun dah lah waktu tu dia rajin tau, morning walk, pergi jogging kan. Dia cakap bagus lah dia ni jogging, macam interest tu sama dengan saya. Lepas tu hari tu tak tahu dia pun balas elok, macam kawan nak elok lah. Balas kan, tanya ni siapa, saya cakap saya ni Khairul kan. Memang awak tak kenal, saya nak bagi kenal ni. Memang bagi kenal sungguh lah. Lepas tu bertukar-tukar dia jadi mesra dan berkawan lah. Okey, di situlah titik mula. Ya, titik mula kan. Jadi kawan. Dan dia, saya ni kalah sebab salah satu benda, dia ni rahsia dia tak putus asa dan dia selalu tajud. Dia minta. Itu rahsia yang saya suka. I see. Di antara benda yang saya suka, saya terima dia.
bukan sekadar baik, tapi dia jaga hubungan dia dengan Allah, dengan Tuhan. Dia tahajud dan dia kata saya nak bela anak yatim. Ini rahsia besar Ini rahsia besar penonton kita tentang salah satu sisi kehidupan daddy kita ni, Daddy Khairul ni, yang saya sendiri rasa boleh bagi inspirasi pada kita semua. Sebab di antara benda besar dalam hidup ni adalah jaga hubungan dengan Tuhan. Terus sebenarnya Ustaz, saya pun banyak juga, benda ni pun bagus bagi saya kan. Sebab saya pun mengaku ni, saya kata sebab dia pun dia bila dia dah bila dia dah menyerahkan hati dia tu, dia macam yelah, dia pun spesies kan, sebab dia saya gunakan guna-guna ke tunjuk-tunjuk ke ilmu. Saya kata tak ada, saya tak pandai pun begitu. Saya boleh saya nak begitu, sebab saya rasa urusan tahajud ni boleh-bolehnya kalau bagi saya lah, saya akan biar saya dengan Allah je tahu. Dirahsiakan, disembunyikan. Ibu saya boleh bercakap dengan Ina, kalau ditakdirkan awak jadi isteri saya pun, besok kalau saya tahajud pun boleh-boleh saya tak nak awak tahu. Kan? Bila kita bangun biarlah kan. Ya. Masalahnya telinga je, kita bangun je dia pun tengok kan. Dia tak boleh nak rahsia dah kan. Jadi lepas dia, saya ingat lagi kan, dia kata dia silap dia Ustaz kan, masa raya haji tu dia jumpa saya. Masa tu saya balik daripada kubur, ziarah. Lepas tu bila dah pakai, kalau Kelantan kalau cantik-cantik dah boleh jalan-jalan raya kan. Ni di Johor dah pakai cantik duduk rumah. Cakap dengan adik, kita ni dah cantik-cantik, takkanlah kita duduk bersila makan nasi kat rumah. Adik tu merujuk pada Laila lah. Adik ipar Ina. Adik ipar saya lah. Lepas tu cuma kita pergi jalan dia kata. Lepas tu kita jalan mana? Tak, kita packing di baju dulu. Mana yang kita berhenti lah. Dia suka dia hustle macam tu je, bagus je. Lepas tu dia siap-siap packing baju dia. Lepas tu anak-anak perempuan semua dia bawa. Bawa anak perempuan, dia bawa anak saudara 2 orang perempuan. Jadinya Salman dengan Hadi tak ikut lah. Lepas tu kita nak pergi mana? Jom kita try dengan yang ni, MKR ni. Kita tengok dia macam mana. Nak tengok dia MKR tu masa tu dia di KL. Di Seremban Raya. Di Seremban masa saya ke BDL, tapi kebetulan yang haji saya balik lah. Saya balik dengan mak saya di Gemas tu. Gemas dengan Melaka memang tak jauh Ustaz. Dalam 70 minit dia sampai kan. Jadi sebelum tu Ustaz, hari sebelum raya tu pun dia duk pancing saya kan. Dia tunjuk dia masak sambal belado. Kan paru-paru belado kan. Paru belado, dia tunjuk ungkep dia lah, sambal tempe, which is memang geram lah yang makanan Jawa ni kan. Dan satu lagi yang saya nak jumpa sangat dia, sebab saya ada satu kenal seorang lelaki. Dia boleh tahan jugalah, maksudnya ada kerjaya, ada saya ada saingan Ustaz, ramai. Ada kompetitor. Bukan senang Ustaz. Tapi saya cakap dengan dia tu, jom kita tengok dia ni macam mana. Tapi kita ramai-ramai lah. Nak saya, kita bawa sekali lah, bayar semua ni. Macam dia beli. Jadinya jumpa lah dia dekat Melaka. Sampai Melaka tu saya tengok, kata adik, itu kita kuning kata. Jadinya jumpa dan kita orang makan lah ramai-ramai. Dia tak makan. Dia tak makan kan. Dia pun keluarkan resume dia. Siap ada resume. Menarik ni. Sebab bila saya buatlah homework saya kan. Saya kata anak awak ni homeschooling. Macam orang nak jual insurans tu, tapi saya cakap yelah, kompetitor kan ramai kan. Saya kata anak awak ni homeschooling, kalau nak sambung dengan saya ni berpengalaman lah, kata sertifikat 14 tahun kan. Masa tu kita punya strength tu kita tunjukkan lah. Saya ni belajar Ustaz ni dah cakap ni rambut tak sini tau, rambut pecah tau Ustaz. Saya ni tertiary education ni dah lama kan. So memang bidang saya, so macam anak-anak ni sekali tengah peralihan kan daripada sekolah ni, dan dia pun tak, sebelum tu pun dia banyaklah tanya saya kan. Saya cakap saya ni dulu ada pernah mengajar sebelum saya independen ni kan. Cumanya macam tu lah, semua dia memang sangat concern pasal anak-anak ni. Sebab kami bila berkawan ni tak adalah macam cerita untuk kami ni